Reformasi Perkhidmatan Awam ini adalah agenda nasional yang sedang dilaksanakan, yang sedang menghasilkan kesan nyata dan sedang mengubah citra pentadbiran negara. Reformasi kerenah birokrasi adalah antara usaha paling besar yang kita gerakkan di bawah agenda Reformasi Perkhidmatan Awam ataupun ARPA. Kita melangkah lebih jauh melalui Akta Iltizam Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan atau Iltizam. Tujuannya jelas, iaitu memastikan perkhidmatan kerajaan menjadi lebih berkualiti, cekap dan berkesan, terutama bagi rakyat dan komuniti perniagaan yang bergantung kepada kejelasan dan kemudahan urusan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka dengan rasminya program Rancakan Madani bersama Malaysiaku dan Konvensi Nasional Reformasi Perkhidmatan Awam.